ada satu perkara yang hangat berlaku sekarang ni di Malaysia sejak kepulangan Trump ke Amerika, iaitu ART, US dan Amerika, Agreement on Reciprocal Tariff, dalam perjanjian timbal balik perdagangan di Malaysia. Maksudnya gitulah lebih kurang ya. Ceritanya banyak. Ceritanya tentang menjual kedaulatan negara lah, ceritanya tentang kat mana exit clause-nya, kat manakah kekuatan kita berbanding Cambodia lah. Okey, isunya panjang. Kalau aku nak cerita pun tak habis kat sini, 5 minit tak cukup. Alright. Tapi aku nak cerita tentang satu orang yang cukup tinggi pelajarannya di Harvard University. Kau pernah jumpa tak orang yang pelajarannya tinggi tapi bodohnya pun tinggi? Kau pernah jumpa tak? Bodoh. Okay? Bodoh ni bahasa dalam TikTok lah. Kalau bahasa yang di luar TikTok kau pun faham lah ya. So namanya Isham Jalil. Pelajarannya dahsyat. Harvard University bro. Aku pun tak ada Harvard University. Aku belajar kat Malaysia saja. Alright. Dia sampai bertanya tentang mana perginya exit clause yang menyelamatkan segala perjanjian itu jika kita tidak mahu mengikut apa yang kita tak setuju. Sebagai contoh, cerita banyak kat sini kalau nak cerita tentang kedaulatan negara lah. Ada yang highlight tentang ketergadainya kedaulatan negara lah, perjanjian syaitan lah sebagainya. Ni semua kalau nak cerita pun tak habis. Aku nak cerita tentang Isham Jalil. Isham Jalil orang bijak, sebab aku pun rasa aku bijak. Sebab aku nak juga bercakap pasal Isham Jalil, sebab kita nak tengok siapa lebih bijak. So dia bertanya, mana terma exit clause ataupun exit clause ni maknanya nak keluarkan diri daripada perjanjian, atau terma-terma yang boleh membuatkan kita membatalkan perjanjian itu. So mana terma dalam ART Malaysia? Sebenarnya benda ni kalau kita baca kita akan jumpa dalam artikel 7.5 termination. Either party, sama ada antara satu, may terminate this agreement by written notification. Ini cerita pasal ada orang yang kaki baca sikit lah. To the other party. Termination shall take effect 180 days after the date of the notification. Jelas kat sini tentang artikel 7.5. Tapi masalahnya, Isham Jalil ni, orang yang dikatakan pandai, yang belajar dari Harvard University, aku tak sangka begitu sekali. Sebab tu aku selalu kata, kalau kita belajar tinggi pun, ilmu yang banyak yang kita dapat tapi tidak diamal, itu tak berguna. Dalam hadis ada sebut, dalam Al-Quran pun ada sebut, ilmu kalau tidak diamal, dia akan sesat. Ini bukti. Ilmu kalau tidak diamalkan, dia akan menjadi sesat. Okay? Jadi kat sini kalau kita tengok Isham Jalil yang pandai ni bercakap dengan bantai keluar news, membantai kerajaan yang ada, iaitu especially tentang PMX lah ni kan.